pada orang, pukul Melayu, pukul India, hina orang lain, kaum lain. Bukan untuk bersatu begitu. Kita bersatu itu untuk membawa kebajikan dan kebaikan. Bahkan bersaing. Allah SWT memerintahkan kita supaya berlumba untuk membuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Fastabiqul khairat. Itu semua yang mendorong kita buat kebajikan dan ke arah ketakwaan. Perpaduan kosong. Itu yang digembar-gemborkan. Selama ini dah kalah sekali, kalah 2 kali, kalah 3 kali, kalah 4 kali. Nak kalah mana orang, dia cakap perpaduan. Bila dia kuat sikit, kita kena ikat. Bodohlah kita kalau kita tak fikir. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita mau rakyat Bani Urai ini fikir betul-betul. Mengapa? Penting sangat. Ada orang UMNO kata, Bani Urai pun serupa. Ada beza. Saudara Fauzi, wakil kita, wakil PAS, yang kita sokong sepenuhnya, mewakili satu prinsip perjuangan yang jelas. Menyokong corak kepimpinan Kelantan di bawah Tok Guni Abdul Aziz. Dia mewakili semangat kita yang memuliakan tokoh, pejuang, orang yang punya akhlak dan tadbir dengan bersih. Saudara nak tolak seperti ini, nak pilih siapa? Sebab itu, bagi saya dan rakan-rakan lain, saya percaya kita buat pilihan supaya kita beri satu mesej yang jelas. Saya pohon adik kakak sekalian, UMNO ni sombong, agak, betul. Nak wayak panjat boleh ke 12 hari bulan mari semula. Sebab Amba pun tahu, Amba ni lama juga dalam UMNO ni. Ya. Dan kita boleh rongkai satu persatu yang dibuat. Dia cerita di kampung ni lain. Mari di kampung Melayu, dia marah betul pemimpin kita kerana kita baik dengan Cina. Itu saja modal. Kalau di Perak Bukit Gantang sampai saya dah benci dah meluat dah, meloya dengar cerita itu. Datuk Seri Nizar ni, kita ni ikut Cina. Tanya sebab apa? Sebab bagi tanah sikit kepada Cina pekebun sayur. Tapi bila kita tanya balik, apa salah kita bagi tanah kepada orang Melayu miskin yang banyak, orang Cina miskin, orang India miskin? Dia tak mau jawab. Bila kita tanya, siapa yang bagi satu gunung kepada toket judi? Dia tak jawab. Cuba tanya, sepanjang kempen kita tanya, siapa yang bagi ke toket judi begitu besar? Gunung, Genting Highlands. Bukit tinggi. Toket-toket judi ni, UMNO yang bagi haduan. Cukup besar. Ini yang kita bangga, yang Twin Tower di Kuala Lumpur. Mercu tanda hebat, tertinggi. Bangun hari itu hampir-hampir